Hai, nama saya Nur Zainina Nurdin. Hari ini saya nak menunjukkan satu resipi yang diberi nama Prabu Yong Chow. Dan inilah dia hasil Prabu Yong Chow yang telah saya sediakan. Nombor satu tu semua sayur dipotong, kemudian kita akan goreng sekejap kita punya ni, pencah ni nak keluarkan bau dia, ya, kewangian dia. Kita tak boleh campurkan terus dalam ni. Kita akan goreng seketika dengan api perlahan supaya bau dia kita naiklah, ya. Satu sudu besar sahaja. Sesuai untuk sukatan ni lah. Jika kita buat banyak dan kita tambahlah. Jadi dia nak panas-panaskan saja, ya, bagi dia panas, bagi dia punya ni kita bau dia tu. Sebab ni dia jadi macam perangan sikit. Sos cili manis Thai, ya, ni, ya, kita campurkan. Dan yang kedua kita ada mayonis. Ni mayonis kita. Jadi bagi siapa yang nak pedas mungkin ialah nak tambah cili padi, potong halus-halus, boleh juga, ya, masukkan dalam ni supaya dia rasa pedas, ya. Dan kita ada sini soft chili. Dia ada dah naik aroma, ya, aroma dia dah naik bau. Bau dah ke? Ya. Di sana berbau. Okey, dah bau kita boleh masukkan dalam ni. Okey, main dekat tak bau ya. Yang jauh. Masukkan dalam kita punya sos tu. Jadi kita perlu goreng sekejap nak naikkan bau dia. Kita kacau. Dan kita masukkan juga cuka. Bukan cuka, dus limau nipis. Ni. Dan juga kita gunakan, kita masukkan sedikit garam. Dan juga white pepper ataupun lada sulam. Lada berperisa. Okay. Dan sebaik-baiknya pada masa ni kita rasalah sikit. Kita rasa sama ada garam ke kan. Kita boleh tambah jus limau kalau dia kurang masam. Okay. Dan kemudian kita akan gaulkan semualah sos ni. Jadi kita akan bawa tomato, timun. Jadi bagi siapa yang nak ubah, nak tambah sayur-sayur lain pun padukanlah. Suka kita nak apa, ada orang nak tambah apa? Kacang panjang, mangga muda, cili padi. Kacang tu taburkan di atas lah, ya. Dia kita gaus. Jadi senang tak? Ini pun orang tak pernah rasa lagi kan, dalam tak pernah orang buat lagi. Sebab saya memang cipta untuk kelas masakan ni. Jadi sangat menyihatkan dan elok untuk dicuba, kan. Ajinomoto